Hai semua, Assalamualaikum. Dah sedia untuk kita conquer bab 4 geografi? Dalam masa 5 minit je, kita akan pastikan semua fakta penting pasal peta Malaysia ni lekat dalam kepala. Jom kita start. Bila buka je bab ni, nampak senarai negeri, wilayah, ibu negeri, mesti rasa macam banyaknya nak kena hafal. Pening kan? Relax, jangan risau. Kita akan pecahkan topik ni jadi kecil-kecil supaya senang sangat nak faham. Dan ingat, Okey, jom kita mula dengan nombor magic yang pertama. Tolong ingat nombor ni baik-baik ya. Nombornya ialah 13. kenapa pula 13? Sebab Malaysia kita ni ada, ya, betul, 13 buah negeri. Ingat tu, 13. Okey, seterusnya nombor penting yang kedua. Yang ni lagi senang nak ingat. Nombornya ialah 3. Dan nombor 3 ni pula merujuk kepada 3 buah wilayah persekutuan. Jadi, kan senang je nak ingat. Malaysia ada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Jelas kan? Mantap! Alright, sekarang kita dah tahu nombornya. Jom kita tengok pula. Dekat mana kedudukan semua negeri dan wilayah ni? Kita masuk bahagian pertama. Kita fokus kat semenanjung Malaysia dulu ya. Ada 11 buah negeri kat sini. Kalau kita mula dari utara, ada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Lepas tu kita turun sikit ke bahagian tengah dan selatan, kita jumpa Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dan jangan lupa negeri-negeri kat pantai timur pula. Pahang, Terengganu dan Kelantan. Cukup 11. Okey, sekarang jom kita terbang sekejap. Lintas Laut Cina Selatan, kita ke Malaysia Timur. Kat sinilah letaknya 2 negeri kita yang paling besar, iaitu Sarawak dan Sabah. Dan jangan lupakan 3 wilayah persekutuan kita yang istimewa ni. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Dua-dua ni ada kat semenanjung. Manakala wilayah Persekutuan Labuan pula, ia sebuah pulau yang terletak dekat dengan Sabah. Hebat. Korang dah kenal pasti semua negeri dan wilayah. Sekarang, kita masuk bahagian kedua. Yang ni memang soalan favourite dalam exam tau. Nak padankan negeri dengan ibu negerinya. Jadi, bagi tumpuan lebih sikit ya. Slide ni lah harta karun korang untuk bab ni. Semua jawapan ada kat sini. Contohnya, Selangor ibu negerinya Shah Alam. Kalau Pahang pula, Kuantan. Dan Sarawak, Kuching. Serius, saya cadangkan korang pause kejap kat sini, baca dan hafal betul-betul. Ni markah bonus tau. Okey, ini satu lagi fakta penting yang selalu buat student keliru. Ingat ya, Kuala Lumpur ialah ibu negara Malaysia, manakala Putrajaya pula ialah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Senang cerita, Kuala Lumpur ni macam kepala negara. Putrajaya ni pula macam pejabat utama kerajaan. 2 tempat berbeza, fungsi pun berbeza. Jangan tertukar. Okey, fakta semua dah hafal. Cemerlang. Sekarang, masanya untuk kita guna ilmu yang kita dah belajar ni. Kita masuk bahagian 3, cara nak jadi pro melakar peta. Nak lakar peta ni nampak macam susah kan? Sebenarnya ada 4 langkah mudah je. Pertama, rujuk peta yang betul. Jangan main agak-agak. Kedua, tentukan kedudukan setiap negeri dan wilayah tu. Ketiga, letaklah simbol-simbol penting macam simbol bintang untuk ibu negara, titik untuk ibu negeri. Dan akhir sekali, yang paling penting, jangan lupa letak arah mata angin dan petunjuk. Ikut je step ni, confirm jadi. Dan tahniah! Dengan faham semua benda yang kita bincangkan tadi, korang sebenarnya dah pun kuasai semua asas penting untuk bab 4. Korang dah tahu bilangan negeri, wilayah, kedudukan, ibu negeri dan paling best, cara nak lakar peta lengkap. Syabas! Okey, jadi apa lepas ni? Jangan tengok je. Jom kita terus praktikan. Saya ada satu cabaran untuk korang. Ambil kertas dengan pensel sekarang juga. Cuba lakar peta Malaysia dan labelkan paling kurang 5 negeri dengan ibu negerinya sekali. Dari ingatan, boleh tak? Cuba sahut cabaran ni. Kalau dah berjaya, kongsi kat ruangan komen tau. Selamat mencuba!